Kami di Sisters in Islam amat bersyukur dengan keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Persekutuan pada pagi ini. Alhamdulillah. Selama hampir 11 tahun kami melalui proses untuk mendapat keadilan dan akhirnya kita mendapat pengesahan bahawa sebuah organisasi kami mempunyai hak yang dilindungi Perlembagaan Persekutuan untuk terus bersuara dan terus berjuang untuk hak perempuan. Kerja yang kami lakukan adalah kerja yang diperlukan, kerja yang relevan kerana ia berkaitan dengan kehidupan perempuan seharian dalam keluarga di zaman yang kian mencabar dan getir ini. Dan kami akan teruskan dengan kerja yang kami telah mulakan hampir 40 tahun yang lepas. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para peguam dan penyokong kerja-kerja kami yang telah berdiri bersama Sisters in Islam selama ini dengan tiada putus harapan bahawa keadilan akan berpihak kepada mereka yang benar. Terima kasih. Kami di Sisters in Islam amat bersyukur dengan keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Persekutuan pada pagi ini. Alhamdulillah. Selama hampir 11 tahun kami melalui proses untuk mendapat keadilan dan akhirnya kita mendapat pengesahan bahawa sebuah organisasi kami mempunyai hak yang dilindungi Perlembagaan Persekutuan untuk terus bersuara dan terus berjuang untuk hak perempuan. Kerja yang kami lakukan adalah kerja yang diperlukan, kerja yang relevan kerana ia berkaitan dengan kehidupan perempuan seharian dalam keluarga di zaman yang kian mencabar dan getir ini. Dan kami akan teruskan dengan kerja yang kami telah mulakan hampir 40 tahun yang lepas. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para peguam dan penyokong kerja-kerja kami yang telah berdiri bersama Sisters in Islam selama ini dengan tiada putus harapan bahawa keadilan akan berpihak kepada mereka yang benar. Terima kasih. Kami di Sisters in Islam amat bersyukur dengan keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Persekutuan pada pagi ini. Alhamdulillah. Selama hampir 11 tahun kami melalui proses untuk mendapat keadilan dan akhirnya kita mendapat pengesahan bahawa sebuah organisasi kami mempunyai hak yang dilindungi Perlembagaan Persekutuan untuk terus bersuara dan terus berjuang untuk hak perempuan. Kerja yang kami lakukan adalah kerja yang diperlukan, kerja yang relevan kerana ia berkaitan dengan kehidupan perempuan seharian dalam keluarga di zaman yang kian mencabar dan getir ini. Dan kami akan teruskan dengan kerja yang kami telah mulakan hampir 40 tahun yang lepas. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para peguam dan penyokong kerja-kerja kami yang telah berdiri bersama Sisters in Islam selama ini dengan tiada putus harapan bahawa keadilan akan berpihak kepada mereka yang benar. Terima kasih.